Halo geng, apa kabar? Ini Bas Yoyo geng. Sekarang ni saya tengah lepak-lepak, tengok Bangladesh, tengok China, tengok Taiwan. Sambil kita bersenam, kita dapat tengok macam-macam ragam orang manusia. Sekarang ni dalam petaling, kalau anda datang, anda boleh makan kopi, mi gulung, mi tarik, malatang. Semua menu luar negara lah. Tom yum sini ni tak ada sangat dah sebab sewa mahal. Okey, sekarang kita ke Sultan Abdul Samad. Jarak daripada Jalan Petaling ke Sultan Abdul Samad hanya mengambil masa 20 minit jalan kaki. Kalau anda jalan dengan Bangla laju. Bangla dia jalan satu orang kata 1 jam 2 jam tak ada masalah. Lepas tu kita kena thank you kepada pelancong China lah, Taiwan, pelancong Indonesia pun banyak. Mereka lah yang banyak datang sini support. Okey, sekarang saya dah sampai bangunan Abdul Samad. Bangunan Abdul Samad ni dia banyak bilik boleh sewa ya. Untuk buat pameran telefon, elektrik, gambar, semua ada kat sini. Hari ni saya datang ada pameran bom. Semua ni orang Malaysia lah, dulu lah zaman British dulu. Mereka ni lah orang kata ni apa, peneroka dulu hutan ni, Kuala Lumpur ni. Harimau belakang rumah je geng. Orang kata dulu KL ni boleh sesat, hutan besar. Itu dulu, sekarang dah lain. Ini pameran lah, pameran. Okey, sekarang kita kat depan bangunan Abdul Samad. Sekarang masuk percuma. Saya tak pastilah, sikit hari lagi kena bayar tengok bangunan ni boleh tahan lagi 1000 tahun. Ni dah 130 tahun, 140 tahun. Sini semua foreigner jagalah. Dia punya security, pekerja. Sebab semua tak tahu cakap Melayu, semua cakap orang putih je. Ni dekat tingkat 1 bangunan ni. Okey, sejarah bangunan Abdul Samad ni, dulu dikata bawah ni ada bangunan lama geng. Sebab mereka korek, mereka jumpa tangga batu kat bawah, tapi mereka dah tak boleh nak korek geng. Ataupun ada laluan rahsia. Dekat atas ni anda boleh jumpa lah macam-macam beragam lah. Ui, panas kat sini geng. Terbakar, pokok pun tak ada geng. Inilah bangunan Abdul Samad. Hari Raya Haji ni, hari ketiga keempat, tak ada orang. Biasanya majoriti orang Kuala Lumpur ni, orang Kelantan, orang Terengganu, orang Kedah. Bila Raya Haji, kosong Kuala Lumpur ni geng. Kita tengok belah sana apa dah. Okey, dulu punya zaman bayangkan dulu banyak pokok semua dia tebang. Mereka ni memang tak tahu alam sekitar lah. Saya nak pergi tempat lain dah. Okey geng. Ini belakang bangunan Abdul Samad. Dia sambung-sambung geng. Ni bangunan ni lagi lama geng, 100 tahun lah geng. Dulu tempat ni tempat mahkamah, zaman Jackie Chan dulu mahkamah. Jom kita jalan depan sikit. Sekarang ni saya nak bergerak ke Jalan Petaling balik. Dengan mengambil masa setengah jam kita boleh sampai lah. Dekat belah sana, sepanjang sungai ni ada pasar seni geng. Tapi saya malas nak pergilah pasar seni, orang ramai sangat. Dekat sini juga ada berada jual Milo, jual kelapa. Support lah geng. Saya lalu je saya beli geng, sebab saya support geng. Okey, selain tu dekat sini hari Sabtu Ahad cuti, Bangla, Indon, memang ramai lah. Dia orang ni kita boleh kenal. Dia orang datang sini untuk lepak-lepak dengan bangsa dia lah. Dia orang tak pergi kedai-kedai kopi, kedai-kedai cendol, malatang. Dia orang kedekut dah. Dia orang simpan duit nak bawa balik kampung.
Ni lah saya cakap Cina-Cina suka datang sini makan. Sini ada bakute babi, mi kari babi, semua ada. Babi. Ni tengok awak. Kan nak cakap. Endon semua ada. Endon datang sini, dia bukan nak makan. Dia datang sini, dia saja jalan-jalan je. Kebanyakan yang support kawasan ni orang Malaysia lah, orang Cina, orang India, Malaysia, orang Melayu. Kita support lah bisnes ni. Kedai siam sini tak ada, geng. Sini sewa bukan sikit, geng. Sewa 10,000, geng. Tapi satu hari pun boleh masuk 10,000, geng. Apa kisah? Tengoklah suasana. Saya dah nak pergi ke trafik. Macam ni lah suasana. Belah kiri tu boleh pergi Terazak Asian. Bukan. Saya pun tak tahulah. Tapi yang bangunan tinggi tu Maybank. Saya panggil dia Maybank. Ni mi tarik, geng. Bukan saya tipu. Tengok siapa. Semua Endon Bangla. Muka pun tahu. Muka Endon boleh kenal ni. Muka dia orang hidung. Muka petak, geng. Beza dengan muka sini. Muka sini Asia. Dia orang muka dia orang petak-petak, geng. Ni Bangla. Handsome. Tu ambil. Bangla. Babi tu. Tengok Bangla. Depan saya ni saya tak tahulah. Tengok style macam Hong Kong je. Hong Kong suka lah style macam ni. Handsome lah. Banyak Cina lah datang sini. Cina suka lah. Dia orang memang makan. Sanggup datang, geng, daripada jauh. Okey, dah sampai ke hujung dah ni. Ini laluan Balai Polis Tun Ashley, geng. Saya punya motor park dekat ujung ni. Motor tak boleh masuk sini ya. Memang tak boleh parking ikut dan tak boleh. Dihalau. Gaduh pun boleh sini. Okey, geng. Okey. Hari ni kita teroka Jalan Petaling sampai Jalan Masjid India. Lain masa kita teroka pula ni. Orang kata Bukit Bintang. Okey ni. Tengok belah kiri saya MRT. Okey, geng. Jumpa.